today it is 23rd of March. Hari ni saya nak pergi keluar sekejap, pergi Maidin dengan Aina. Nak beli barang. Beli barang untuk baking for next week. Okay, nak drive dulu. Bye-bye. Mama. Hey guys. So sekarang dah pukul 5 suku something macam tu. Kita dah sampai rumah. Dah hantar Aina balik sampai rumah. Lepas tu kita nak buat grocery haul. Kita beli barang-barang nak baking for next week untuk raya. Dan nak raya. Okay, so basically obviously kita kena ada cornflakes. Okay, and then I bought this 2 buttercup 500 gram salted, supposedly unsalted. Dia kata pure butter kan, so pure butter is unsalted kan. Tapi ya Allah, semua benda nak habis. Tadi ramai nak mampus, semua benda nak habis. Jadi kita apa yang ada je lah ya. Jadi tak jadi kuih itu tak apalah, kalau masih berdaya sendiri je lah, tak payahlah nak bagi kat gas. Lepas tu kita ada this one, ni raw almond nuts, and then we have tepung jagung, we have chocolate cheese. Next kita ada ni M-Plugs. Lepas tu kita ada juga ni another butter. Ini Farm Fresh punya new butter. Dekat Maidin tadi tak ada ya. Nasib baik kat bawah Maidin tu ada Jomcha. Jomcha tu ni punya, siapa punya? Farm Fresh punya. Jadi dia ada produk-produk dia sekali. So jumpalah benda lah ni. Kalau tak kat Maidin tak ada. Jadi kempunan lah Mami tak jumpa Farm Fresh punya butter. Itu saja sekian daripada saya. Saya nak siap-siap sebab saya nak pergi iftar dengan family mertua saya. Guys, saya dah siap. Ifah balik kerja dah, Mak dah siap. So sekarang kita nak keluar pergi Paradigm, nak jumpa family in-law saya untuk buka get together. Nanti ada mak, ayah and Vena. Ada crispy. Ramai nak mampus dari atas ke bawah, bawah ke atas. Sudah serabut. Sudah ngantuk. More. Saya yang lapar sebab tadi masa buka saya cari tak ada cebek, tapi saya berang. Saya makan dia punya pancake, ada satu tu masyam. Pancake kimchi dia masyam. Orang kimchi kan masam jeruk. I berak 2 kali. Jadi I lapar. Jadi I lapar. Memang kena makan sekali lah. Kan hati sejiwa. So esok tak payah sahur. Dia memang tak sahur mah. Bangun minum air je, tak yang kopi kan. I rasa kopi tu efektif lah. Kenapa? Sejak minum kopi bawa motor tak ngantuk. Alhamdulillah. Saya buat macam ni. Yang tu. Tak tahu tak. Kata apa? Velocity. Tu aja macam ni. Jumpa. Okay. Satu ke? 1, 2, 3. Betul, silap. Ada lagi. Stylo siap. Jemput makan. What's up guys? Hari ni kita planning nak buat chocolate chip cookies. Pukul 11:10 malam. Ayo. I ada jumpa resepi dekat TikTok. Kita akan cuba recreate resepi ni daripada si Nufal si manis. So first thing first, kita kena ada bowl.
Sayang kena cari bowl. Dia tengah makan, tak baik kau dia. Kena cari bowl. So kita dah ada bowl. Gula perang, telur, vanila, minyak jagung. Okay, so ni bahan-bahan kita akan guna nak buat cookies. Kita ada, dalam ni ada tepung biasa, tepung gandum. Ni ada tepung jagung, butter. Patutnya dia guna pure butter, tapi tak jumpa masa semua benda nak sort out. So kita ada salted butter. So kalau cookies masin sikit, harap maaf lah. Ni ada barang untuk ukur dia punya amount lah. Dan so kita ada chocolate chip, ada ni tepung penaik baking powder, ni ada vanilla essence, ada telur, ada ni baking soda, ni minyak jagung. Lepas tu kita ada chef kita pada hari ni. So hari ni you akan buat cookies ke? I tolong je. Yes. Okay? Okay. You first time buat cookies ke? I pernah buat dengan mak dulu. Tapi you buat ke you assistant je? Assistant lah. Okay, so hari ni you buat ke? Okay. Terus 50 gram mentega. Okay, so first thing first, kita perlukan 250 gram butter and then put inside the bowl. Okay, I put inside the bowl now. Okay, lepas tu kita perlukan 1 cawan gula perang lembut. Tapi kita tak ada gula perang lembut, kita ada gula perang biasa je. So bedal je lah lek labu . Okay, ni consider 1 cawan ke tak? Tak. Belum. Dia kena penuh-penuh lah. Don't afraid to use your hand. Okay. Dah, 1 cawan. Okay. Okay, lepas tu gaul sebati. Okay, sebati already. Okay, dah sebati. Kita kena masukkan 1 biji telur. Okay. So, this one kita orang dah crackkan 1 biji telur. Put it in. Lepas tu kita perlukan 1 sudu kecil esen vanila. Okay, pandai dia. Lepas tu gaul sebati. Gaul. Sedapnya bau vanila. Okay, now dah sebati. Lepas tu after that, kita kena masukkan corn oil ni sebanyak 6 tablespoon. Size 6, right? Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then you gaul again. Okay, I gaul lagi lah. Wow, adunan yang cantik. Okay, dah sebati. Dah sebati, kita akan masukkan 2,5 cawan tepung jagung. Okay. Ini yang kita dah ada, dah buka. So kalau tak cukup, nanti kita ada this one. 2,5 cawan. Okay. Usually, Mami akan suruh ayak tepung tau. Tapi dalam resepi ni, dia tak ada cakap pun. Dia just masuk je. So, I'm assuming tak payah ayak tepung. Kalau jadilah tak jadi sudah lah Tak jadi, salah dia. Tiba. Salah saya, guys. Okay, good job. Okay. Salah. 2.5 tepung gandum. Oh my god. Then how? Alamak, macam mana ni sayang salah resepi. Kalau yang tepung jagung apa? Setengah cawan je. Setengah cawan. Nak keruk balik ke? Boleh ni. Keruk balik. Keruk balik. Ini tak apa. pakailah 1 cawan.
Serabut. Korang ini otak pukul 11 malam. Otak dia macam bengong Dia kata baru sikit. setengah cawan je. So 2 cawan you keruk. Mampus 2 cawan keruk. Kita buang je lah 2 cawan ni. Sorry doyang. Ni ibarat macam pembaca waze susah jalan. Okay, dah. Halal ni. Okay, 2 cawan kita orang dah scoop out. Siapa nak tepung jagung free? 2 cawan. So, ni dah kira setengah cawan lah 2 cawan tepung gandum inside here. 2 cawan lah. 2 cawan setengah. Okay, 1 cawan lah. Lagi sikit. Kena betul-betul sampai atas. Okay ni. Okay lah. Sebab ada yang jatuh-jatuh tadi. Okay. Ini I very low expectation. Same goes to me lah. Lagi setengah. Dia harap sampai makan je lah Okay, yang manisnya. Okay. Good job. Lepas tu, 1 sudu kecil soda bikarbonat. Guna baking soda. I tak tahu beza baking soda dengan baking powder. Like kenapa dia kena guna both? I rasa dulu je similar je. Kenapa dia tak scoop je dalam tu? Nampak tak orang yang tak ada pengalaman? Cukup Okay. Okay, lepas tu ni baking powder. Ni tutup dulu sayang, nanti kan jatuh. Tumpah pula. Tahu tak aku macam buat baking dengan anak kecil. So benda nak kena sayang gini sayang. Kita ni tak ada pengalaman. Okay, good job. Pandai dia. Okay, lepas tu gaul-gaul. Go, bismillahirrahmanirrahim. MJ take over the duty because saya very tak boleh sabar. Saya cakap dengan dia, pakai tangan tak boleh ke? Okay. Jadi kan. Trust the process. Tak banyak tepung pun. Okay je. Okay, lepas tu kita akan masukkan chocolate chip. This one. Chocolate chip nak berapa banyak? Chocolate chip kita guna 1 cawan. Lepas tu dia kata dia guna semi sweet. I punya I tak tahulah. Sebab dia just kata original chocolate chip. So saya pun tak tahu lah nak. Yang ini dia kata 1 cawan. But then kalau you suka lebih, you boleh je masukkan lebih. So you nak masukkan lebih ke you nak 1 cawan je? Lebih lah. Allah, itu lebih sangat. Habiskan je lah. Tak payah sayang, mantu banyak sangat. Ni scoop out sikit. Ya, nak scoop out ni. Tengah fikir ni ada ni. Allahu Akbar. Tu je lah, guna tu je. Ni confirm chocolatey. Confirm. Kalau jual mahal. Okay, gaul. Lepas tu dah siap. Yes, lepas tu kena simpan dalam fridge 30 minit. Si macam bila nak tidur ni. Okay guys, today it is the next day. So kita nak dah perap cookies tu bukan setengah jam, berjam-jam. Sekarang next day dah pukul nak dekat 9 malam. Jadi Almost 24 hours. jadi tak tahulah macam mana kejadian dia. Sebab semalam macam
Nak tunggu setengah jam so macam malasnya. Sebab Irfan nak tidur. Sebab esok dia kerja. Lepas tu bila dia tak ada, dia lagi kerja hari ni, aku pula yang malas nak bakar kuihnya. Aku tunggu dia balik. Jadi 9 malam lah kita bakar. Okay. Tada. Okay, asalnya orang dalam resepi tu suruh letak je, dia tak suruh tutup plastik wrap pun. Tapi Mami kata tutup sebab kita orang biarkan terlalu lama, takut nanti dia punya cookies dough tu jadi kering. Okay. So sekarang kita nak panaskan oven. Sementara panaskan oven, kita akan cucun-cucun cookies di atas tray. Okay. Ini tengah panaskan oven kejap. Sementara tu kita nak susun dalam tray ni. Lepas tu kita akan tabur tepung biasa on top of the tray supaya dia punya dough tu tak lekat dalam ni. Asalnya nak letak guna butter atau margarine, tapi disebabkan butter atau margarine tu tak cair lagi, kira masih keras, jadi kita guna tepung dulu. Kalau tak jadi first batch ni, kita akan guna butter. Okay. Okay, dah letak tepung macam sikit-sikit macam ni. So nanti scoop benda ni tak dalam ni. Okay. Picture and duration time. Dia kata 180 Celsius selama 15 minit. So ni tadi kita dah uli-uli. Ni first batch dulu. Kita try testing. Letak bawah dia tepung. Lekat tak? Okay. Bismillah. See you in 15 minutes. 15 minutes. There you go. Makin besar nak. Makin besar nak. Sudah berbunyi. Sudah berbunyi. Takut ayam macam hitam je. Ya. Tak laki lah. Ya ke? Macam hitam je tu yang. Oh, okey lah. Tapi hitam sikit. So, maybe boleh kurangkan sikit dia punya temperature. Ya, Sayang, cuba pakai garpu. Tengok. Dia lekat tak? Pegang pakai tu. Kau melacur pula tangan. tak. Oh, tak melekat. Tak melekat. Tengok bawah dia. Masak tak? Tak masak lah. Tak masak Tak masak ni. Alamak. Tak ni. Rapuh. Rapuh? Dia macam Rapuh tu masak tak? tak tahu nak cakap I tak tahu macam nak tengok cookies masak ke tak. Dia kena makan lah. Tapi panas lagi ni. tunggu lah. Okay, we chill first. Tapi macam tak masak lah bawah dia. Ya, tak masak. I rasa kena tukar api dia. Ni Ni api dia dekat atas ni. I tak tukar setting. I kena tukar setting. Lepas tu kurangkan sedikit dia punya temperature. yes. So ni try and error. First batch. Ya, tak apa. Ni buat kudapan sendiri je. Cookie dough ni boleh je nak makan sendiri. Tak payah masak pun tak apa. Okay, kita try buat second batch. Yang ini kita nak cuba buat kecil lagi sikit. Kecil lagi comel. Tadi tu macam dia kembang jadi macam cookies besar sikit. Ni kita nak buat macam kecil-kecil. Kita nak buat size Famous Amos. Kita cuba. Okay, ni kita kurangkan ke 150. Api di atas bawah. Timer kita letak balik 15 minit. 15 minit. Ciu-ciu. Sedap. 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 Dia kena rasa. Okay. Sementara dia tengah nak membuat cookies, I rasa kita akan buat lagi satu tray. So, kita susun-susun. Nanti bila dah kuah, kita masuk balik. Senang. Cepat. Senang no. Senang. Dah berapa biji aku telan dah ni. Sumpah tak tipu. Ini I nak try kalau dia tak hangus. Sebab I rasa macam hangus tu yang buat dia rasa macam bukanlah pahit, tapi dia macam faham tak? Faham tak sayang? Bagi saya tak hangus. Bagi saya lah. Dia macam garing-garing tu macam nyam macam tu.
Okay, so kita nak buat lagi satu tray. Guys, second batch menjadi satu ni Fanda penyek. Lepas tu dia tak nak mengaku. Padahal masa tu tengok tu, jadi dia betul-betul atas cookies ni. Lepas tu dia tak nak mengaku dia penyek kan. Tak malu punya orang. Itu is a what? It's a what? Special edition. Comel-comel kecil-kecil. I suka kecil-kecil. Comel-comel Jom ambil. kecil-kecil. Dah tak panas dah. Serius. Janji. Nice.